Hai sis, Oh, hai. ini you punya kereta ke? Boleh tak kalau saya nak review you punya kereta? Boleh. Apa model kereta ni? Ni Proton Persona. Berapa ya harga market kereta ni? Dalam 50 ke 60K macam tu. Dah berapa lama you pakai kereta ni? Sebenarnya hari ni birthday dia, so genap 2 tahun dah. Macam mana you boleh berminat nak pilih model ni? Sebab saya tengok dia punya aircon. Saya dah survey market, brand-brand dekat Malaysia ni. Dan saya berminat sangat dengan Proton punya aircon. So that's why lah Proton Persona. Macam mana pengalaman guna kereta ni setiap hari? Okey ke? Hari-hari saya pergi office. Kadang-kadang adalah travel sana sini. So far okay. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Apa yang menarik kat kereta ni? Sebagai seorang wanita yang cepat berpeluh, saya memang suka aircon dia. Proton punya aircon paling best. Sebab tu saya pilih Proton Persona. Ada apa-apa yang you kurang berpuas hati ke dengan kereta ni? So far tak ada. Semua saya suka. Kalau boleh ubah satu benda lah kan? Benda apa yang you nak ubah kat kereta ni? Saya sayang dia. Tapi saya rasa mungkin penggunaan minyak. Kadang-kadang tu memang terasa lah poket saya kering sikit je. Dari segi maintenance dia pula okey ke? Alhamdulillah so far 2 tahun saya pakai okey. Tak ada masalah. Masih pergi ke servis Proton. So far harga pun berbaloi. Tak ada masalah. You ada kenangan yang menarik tak dengan kereta ni? Ada satu malam tu saya tak larat nak bawa kereta. Jadi saya bagi tahu kereta saya, kereta saya tak bawa tau malam ni, orang lain yang bawa. So dalam 15 ke 20 minit lepas kawan saya bawa tu, tayar dia pancit. Terpaksalah saya call insurance apa semua. Tu satu kenangan yang saya memang takkan lupa. Kalau kereta yang ada personality lah kan, agaknya dia jenis macam mana Daripada mula saya survey kereta, saya memang nampak dia ni sebagai seorang wanita yang sangat elegan, sangat ayu. Adakah you akan showkan kereta ni dekat orang di luar sana? Yes, 100% untuk orang yang banyak bekerja, banyak travel, especially kalau long distance, sangat-sangat jimat. Kalau awak rasa awak wanita berkerjaya yang kuat berpeluh, silalah beli Proton Persona.